ada anak, apa objektif yang dia nak capai daripada anak-anak tu sendiri. Kan? Adakah aspek pendidikan mereka? Adakah mereka tu nanti membesar dengan membawa harapan kita yang tak dapat masa kita zaman muda ke? Ataupun kita nak jadikan dia hafiz Quran ke? Ataupun kita nak jadikan dia orang biasalah mak-mak jadi doktor, kan, nak jadi lawyer, kan, benda-benda seperti itu. Kena berbalik semula kepada apa yang kita nak dapat objektif daripada perkahwinan dan anak-anak tu sendiri. Itu pertamalah. Dan kemudian kalau kita cerita daripada segi didikan, kebanyakan kita ni memang nak kahwin akan pergi kursus kahwin lah. Kan, kursus pra perkahwinan untuk layak berkahwin, kena ada sijil berkenaan. Tapi bila kita dah berkahwin, untuk kursus jadi keibubapaan, kita memang tak pergi. Sebab siapa yang anjurkan? Kalau ada anjurkan pun benda tu kan wajib. Kan? Jabatan agama sekalipun kalau diwajibkan, mungkin orang datang tidur je. Sebab dia tak dapat panggil apa? Yelah, masa tu mungkin tak ada anak lagi. Jadi mungkin dia tak nampak apa cabaran ketika itu. Sebab itu ibu bapa ni sebelum ada anak tu, antara inisiatif yang terbaik adalah belajar. Belajar bagaimana untuk berinteraksi dengan anak, perbualan dengan mereka, macam mana nak didik mereka berkaitan dengan pendidikan seksualiti, bagaimana nak menggalakkan mereka untuk cintakan ilmu pengetahuan. Sebab macam apa nak mendidik anak-anak ni, macam saya sendiri, kita memang boleh cakap, tapi berhadapan dengan anak sendiri pun macam-macam kerana malas dia, perangai dia, itu memang teli lah dengan budak-budak Gen Alpha. Kena pengulangan dalam ketika menyampaikan arahan ataupun memberi satu maklumat kepada mereka.